welcome back my channel. Yang belum subscribe tu subscribe. Okay, di sebalik air color hijau tu, color apa gelap-gelap ni, ada awan tengah tanning guys. Ni tengah tanning dia, nampak? Oh tu. Nampak tengah tanning. Budak ni tengah tanning. Nampak cun tak cun dia. So pipi dia mula start keluar, ekor dia kembang cantik, nampak guys. Ni kawan dia. Dia tak kawan ni, besar kawan dia. Nanti kita cari kawan kecil sikit. So apa yang belum follow kita punya TikTok tu, siapa yang belum follow kita punya tu, follow guys. Siapa yang belum like, kasi like. Siapa yang share, kasi share guys. Tu dia. Ni chili red yang berkualitas tinggi daripada pauk guys. Kita tak lampu belah tepi untuk tanning dia lah. Tu dia. Nampak cun tu. Tu dia. Tu. Cantik-cantik guys. Solid ni badan dia. Tengok. Tunggu lah. Ni ring-ring ni dah start dah. Besar kembang-kembang nampak. Dah besar tu kembang-kembang nak merah tu. Nanti merah tu macam kalau kecil besar ni dia merah tu memang sangat cantik kan. Kita tengah cantikkan dia lah. Kepala dia cantik, full head. So kita kena makan dia, kena jaga-jaga, jangan lupa banyak. Ekor dia memang kembang cantik. Ekor dia memang syahdu. So lebar badan dia. So dia. So nampak tengah tanning di tepi. Tembak di tepi. Solid lah, cantik. Pipi dia dah start merah, dah berbedak. Minjuk dah ada gincu, dayung dia panjang lebih ke tengah. Ni kayu samurai. Nampak? Ekor dia keras kerang. Nampak close ekor dia. Nampak? Rapat. Memang high quality ni guys. High quality. Suspek yang boleh besarkan dan cantikkan. Memang quality sangat tinggi. Harga market sekarang dalam 3,000 macam tu, 28 3,000. So dia besar sikit, boleh pergi 8 ke 10,000 lah. So bila dia start merah nanti, dia boleh pergi 8,000 ke 10,000. So time to time lah, tunggu mungkin dalam 4-5 bulan dia start merah sikit-sikit. So harga akan naik semasa ke semasa guys. Harga market ikan warna ni macam tu. So orang cakap ni pelaburan yang berbala kan. InsyaAllah kan, pelaburan yang berbala kalau yang betul-betul minat tu lah. Ni pelaburan yang berbala untuk yang rasa macam hobi yang pelaburan yang berbala lah. Kalau korang beli, nanti korang tak nak, nanti kau jaga elok, dan kau boleh jual balik dengan harga pasaran yang tak tinggi ya. Peminat-peminat dia sentiasa ada guys. Di antara peminat baru, peminat lama semua ada. Dia macam tak putus lah, dia tak putus. Peminat ikan warna ni tak putus. Dia ada je peminat-peminat dia. Dia peminat dia sentiasa ramai. Dia macam lapar. Kita bagi makan dia tadi 3 ekor ulat je, tapi kita biar dulu. Tak nak bagi makan lagi. So makan banyak ni perut kecil pula kan. So kita nak bagi so-so je makan dia. Jangan makan terlalu banyak lah, masalah. Adakah berbala? Okay, market dia Malaysia, Indonesia, Thailand, Hong Kong, China semua memang untuk mau kualiti, jagalah. Okay, jaga kualiti, ikan cantik, jaga air dah jadi ikan lah. So tu perkara biasa. Kalau normal, kalau korang jaga air betul-betul, ikan korang akan cantik, berkualiti tinggi. Korang fokus dengan ekor close tu. Dayung dia tu, dayung cantik guys, cantik. Memang solid lah. Solid cun. Wah. Ni metallic base, walaupun dia ada green sikit, ni metallic base lah. Metallic dan golden. Tu dia. Metallic dan golden guys. Okay, kalau yang cari kita tu, boleh tengok kat kita punya profile tu, tekan lah link kat situ. Kita ada link. Yang cari kita, ada apa soalan nak tanya, boleh cari kita kat situ lah. Tekan link tu, cari kita. Alright, apa-apa soalan nak tanya, boleh cari kat situ. Tentang warna ke apa-apa semua kan, boleh cari kat situ, tekan link kat situ. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye-bye.